Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sebelum saya mulakan pembincangan saya untuk tajuk kesan peperangan perang salib terhadap kaum muslim dan Kristian, saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Izzat bin Ismail, nombor metrik 0241133267. Kos Ijazah Sarjana Muda Hadis semester 2. Baik, sebelum kita mulakan ke bahagian kesan peperangan ini untuk kedua belah pihak, perlu kita tahu bahawa bagaimana sejarah ini ataupun rentetan peperangan ini berlaku. Okey, kita pergi kepada bahagian pengenalan. Perang salib merujuk kepada beberapa siri peperangan yang diterajui oleh orang Kristian pada tahun 1096 Masihi sehingga 1291 Masihi. Jadi waktu ini ialah waktu di mana berlakunya peperangan yang dilakukan ataupun yang dibangkitkan oleh tentera salib ataupun orang Kristian itu sendiri. Okey, perang ini dinamakan perang salib kerana tentera Kristian memakai pakaian yang bertanda salib di pakaian mereka sewaktu berperang. Jadi menjadi lumrah apabila kita di mana-mana pihak sewaktu berperang, kita mesti memakai satu logo yang menunjukkan bahawa kita pihak yang kita sokong tu, ataupun kita dari pihak yang kita tolong tu. Okey. Tujuan utama perang tersebut adalah untuk menguasai Baitul Maqdis dari Muslim. Jadi tujuan utama kenapa perang salib ni dilakukan oleh orang Kristian sebab mereka nak merebut Baitul Maqdis ni dari Muslim, sebab mereka pun mempercayai bahawa ada keberkatan dan kebaikan di Baitul Maqdis tu sendiri. Sejarawan Muslim sering mengaitkan istilah perang salib sebagai Al-Hamdah Al-Salabiyah yang membawa erti serangan pasukan salib. Sebaliknya, sejarawan Barat selalu menyebutnya sebagai gerakan salib. Walau bagaimanapun, istilah perang salib adalah berasal daripada bahasa Arab, iaitu harakat, yang bermaksud suatu gerakan yang merujuk kepada kayu palang. Seperti yang kita dah biasa membaca ataupun kita tengok di filem, kalau pihak Kristian ni waktu dia berperang, dia akan bawa kayu salib tu dalam medan peperangan tu, sebab menunjukkan bahawa mereka mempercayai akan akidah mereka itu. Baik, kita pergi ke bahagian faktor. Okey, baik, kita pergi ke bahagian faktor-faktor tercetusnya peperangan salib ni. Okey, perang salib berlaku kerana gangguan terhadap pergerakan mubaliyah Kristian ke pusat agama mereka di Yerusalem, iaitu bandar purba bagi negeri ataupun negara Palestin, disebabkan oleh kemarahan puak Turki Saljuk pada abad ke-11. Selain itu, faktor peperangan salib ini juga ialah berlaku kerana disebabkan oleh pemulihan perdagangan yang berlaku di Eropah Barat hampir 200 tahun. Seterusnya, gereja juga mula dirangsangkan dengan kemajuan yang dibawa oleh ajaran St. Benedict dan monasteri. Okey, baik, kita pergi ke bahagian kesan peperangan yang pula. Baik, kita pergi pada kesan-kesan. Kesan perang salib ni berlaku di antaranya ialah rentetan berlakunya serangan dari pihak tentera salib dan berjaya menaklukki Baitul Maqdis, maka tertumbuhnya ataupun berdirinya kerajaan Baitul Maqdis dan negeri-negeri salibi yang lain. Okey, kenapa benda ni boleh berlaku? Sebab kesibukan pemerintah Islam dengan masalah peribadi dan unsur-unsur keduniaan membuatkan Kristian dalam perang salib berjaya memenangi peperangan salib bagi fasa yang pertama. Seterusnya, dengan berhasilnya pasukan salib menguasai Baitul Maqdis dan kota-kota di sekitarnya,
maka mereka mendirikan 4 kerajaan Latin, iaitu pertama, kerajaan Latin pertama di Edessa, kedua, kerajaan Latin di Antioquia, ketiga, kerajaan Latin di Baitul Maqdis, keempat, kerajaan Latin di Tripoli. Berdasarkan ini, kita boleh memahami fasa pertama perang salib umat Islam mengalami kekalahan yang menyayat hati. Okey, seterusnya pula ialah kita pergi ke bahagian bangunnya singa dari tidur yang lelek. Baik, kita pergi kepada bangunnya singa dari tidur yang lelek. Okey, perang salib mengajar umat Islam bahawa mereka tidak boleh berpecah belah dan bergaduh sesama sendiri. Seterusnya, apabila masuknya tahap kedua peperangan salib, langkah-langkah Islam telah bersedia, kerajaan-kerajaan Islam telah bersedia dengan pemimpin yang berwibawa dan mampu memimpin umat Islam dalam memenangi tentera salib. Seterusnya, pemimpin-pemimpin Islam memulakan serangan balas dengan strategi yang lebih berkesan dan menyediakan persiapan yang lebih rapi dan lebih sistematik. Dalam permasalahan ini, Sultan Salahuddin adalah satu-satunya pemimpin Islam yang berjaya menyatu padukan raja-raja di Timur Tengah sehingga memperoleh kekuatan yang mencukupi bagi mengusir tentera salib. Secara tidak langsung, cara ini menyatu padukan kaum Muslim dan masyarakat Muslim itu sendiri. Dan kemusyratan sistem feudalism. Okey, perang salib membuka jalan kepada pembebasan golongan hamba di ladang yang menyertai tentera salib. Okey, dia apabila kat negeri ataupun negara Kristian ni, mereka ada mempunyai ladang pertanian, maka sesiapa sahaja penduduk Kristian ataupun peladang yang ingin menyertai peperangan salib ni, mereka akan dibebaskan dan akan diberikan status merdeka dari negara mereka kerana apabila mereka menyertai peperangan salib itu. Okey, seterusnya, keadaan tersebut turut meluaskan pandangan untuk mendapatkan kemerdekaan bagi sesiapa yang telah dicop sebagai hamba. Seperti yang saya katakan tadi, apabila peladang Kristian itu ingin merdeka ataupun bebas daripada hamba, dia perlulah menyertai peperangan tentera salib itu. Pada waktu yang sama, golongan feudal telah menjual sebahagian ladang-ladang mereka sebagai persediaan bagi menyertai peperangan. Pada zaman ini juga kedudukan gereja dan raja bertambah kuat kerana ramai golongan bangsawan terkorban di dalam peperangan dan harta mereka diserahkan kepada pihak gereja. Pada bahagian kemajuan perdagangan, perang salib telah menemukan antara barat dan timur dan ia telah menambahkan perdagangan di antara kedua belah pihak. Okay, apabila berlakunya satu peperangan, maka secara tidak langsung membuka ruang untuk kedua belah pihak ataupun beberapa tempat untuk saling melakukan perdagangan ataupun perniagaan demi kemaslahatan masing-masing. Okey, jadi di antaranya ialah Venice menjadi pusat perdagangan utama dan emporium perdagangan yang terkemuka sewaktu perang salib berlaku. Melalui bandar-bandar di Itali, bandar-bandar lain di Eropah mendapat faedah secara langsung daripada perdagangan dengan negara negara Kristian di Syria. Okay, kita pergi pada bahagian perubahan dalam cara hidup. Apabila tentera salib kembali ke Eropah, mereka membawa pemikiran baru dalam idea ekonomi dan cara hidup. Hal ini dikatakan oleh Ferguson dan Brun dalam buku A Survey of European Civilization, menifatkannya sebagai perangsang
kepada kebangkitan ekonomi. Menurut Ferguson, mereka mempunyai idea-idea baru seperti ilmu algebra, kedua berubat bedil, ketiga kompas dari dunia Islam. Seterusnya kita pergi kepada bahagian pemusnahan tamadun dan Empire Byzantine. Di antara kesan perang salib ialah musnahnya Empire Byzantine. Hal ini juga menjadikan harapan Pope Urban II untuk mewujudkan perpaduan Kristen antara timur dan barat musnah. Hal ini berlaku kerana kejayaan militer Islam di Timur Tengah. Okey, kita pergi pada bahagian pengaruh penulisan pula. Wujudnya penulisan dalam bentuk penceritaan ataupun legenda serta lagu. Kebanyakan lagu dan cerita dongeng di zaman ini adalah dalam bahasa vernacular Perancis. Seterusnya, terjadi juga cerita-cerita ataupun wujudnya cerita-cerita yang berunsur kesatriaan tentera salib. Kita pergi kepada bahagian kesimpulan. Okey, semua yang berlaku ni ada hikmahnya ataupun ada pengajaran yang kita boleh ambil dari berlakunya peperangan salib ini. Seterusnya, hikmah yang kita boleh ambil ialah berlakunya penyebaran ilmu Islam secara meluas. Jika tidak berlaku perang salib ini, maka ilmu Islam itu susah untuk berkembang ataupun diguna pakai oleh negara-negara lain. Selain itu juga, pihak Eropah mula memandang ilmu itu penting untuk membangunkan negara dan masyarakat. Kerana sebelum berlakunya perang salib, mereka hanya memikirkan tentang cara untuk hidup dan cara untuk selamat dari apa jua keadaan ataupun bencana alam. Tetapi apabila mereka balik daripada perang salib ini, mereka mula sedar bahawa ilmu itu penting untuk menaikkan ekonomi dan menaikkan jati diri masyarakat. Seterusnya, kesatuan negara Islam lebih erat dan padu dan saling bekerjasama dalam satu misi dan visi. Jika tidak berlaku perang salib ini, maka negara-negara Islam pada waktu itu susah untuk bersama dan bersatu memerangi perang salib. Sedangkan mereka ialah saudara sesama Islam. Tetapi disebabkan kerana perbezaan dari segi sudut pendapat dan misi-visi setiap negara lain, walaupun negara Islam, disebabkan itulah mereka susah untuk bersatu. Tetapi kita lihat apabila berlakunya perang salib ini, mereka dapat bersatu padu dan dapat meletakkan satu pemikiran yang sama untuk menentang tentera salib. Yang terakhir adalah kesan perang salib juga menjadi pemangkit ke arah proses kelahiran semula ataupun Renaissance bagi masyarakat Eropah. Seperti yang saya katakan tadi, selepas berlakunya perang salib ini, masyarakat Eropah terutamanya sudah mulai sedar dan cuba mencari jalan penyelesaian dan mencari apa-apa saja metod ataupun prosedur untuk menaikkan negara mereka, sama ada di sudut teknologi ataupun ilmu. Okey, itu sahaja daripada saya. Semoga pembentangan saya ini memberi pendedahan maklumat yang mencukupi untuk tetapan semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.